Okey, hari ini saya nak bercakap berkenaan dengan OPP, iaitu Orientasi Pemberangkatan PRA dari Pemerintah Indonesia ke luar negara. OPP ni adalah satu perkara atau syarat yang wajib dilakukan oleh pembantu rumah sebelum berangkat ke luar negara atau ke Malaysia. Okey, apa yang berlaku ketika OPP ini? Pembantu rumah akan dikumpulkan di satu tempat di mana pemerintah Indonesia akan memberitahu perkara yang sepatutnya pembantu rumah tahu sebelum berangkat ke luar negara. Pembantu rumah akan diberitahu berkenaan dengan syarat-syarat ataupun hak-hak yang ada pada setiap pembantu rumah dan juga hak-hak yang ada pada setiap majikan. Dia juga akan diberitahu berkenaan dengan undang-undang antarabangsa, yang berkaitan dengan tenaga buruh dan juga lain-lain. So korang, perkara OPP ni akan berlaku kepada pembantu rumah yang mengikut jalan yang betul, jalan yang sah sahaja. Kalau jalan yang dari pintu belakang, turis memang tak ada. Bagi saya, OPP ni bagus sebab dia memberi banyak manfaat kepada pembantu rumah yang bakal masuk ke Malaysia dan majikan-majikan juga akan dapat manfaatnya. So majikan-majikan di luar sana yang mengambil ataupun akan mengambil pembantu rumah dari agensi kami, perkara ini akan di-cover semuanya. So majikan-majikan tak payah pening-pening kalau memerlukan pembantu rumah, terus PM kami.